Allah Akbar, Allah Akbar. Boleh. Lah dapat. Masa tu saya tengah bekerja. Bila ada orang bagi tahu, Hakim ni dapat podium. Padahal kita dah dengar tadi jatuh. Macam serius lah. Tak percaya. You sendiri, Hakim sendiri, bila lepas finish line tu, apa rasa? Saya rasa memang satu memang rasa macam wow, terkejut lah. Dapat daripada jatuh dapat podium. Itu lah rasa sangat-sangat bersyukur lah. Kepuasan. Rasa dapat mula-mula daripada semalam tu kecewa sebenarnya. Weekend tu saya target nombor 1 sebab semua praktis, qualifying semua saya nombor 1, paling laju kat situ. And then masa race 2 tu lepas jatuh tu and then dapat nombor 2 tu, saya rasa kecewa tu kurang lah. Rasa lega sikit daripada jatuh tak dapat langsung. Betul. Dan bila dapat nombor 2 tu, alhamdulillah lah. Apa respon pertama tim bila you sampai finish line tu? Pada respon pada tim, sangat happy lah. Sebab daripada jatuh, jaya dapat nombor 2. Hakim faham, Hakim nampak tak sebenarnya bukan setakat Hakim menunjukkan yang skill Hakim tu dahsyat. Semangat juang tu. Orang dia sukan apa pun, orang tahu kalau dari Malaysia tu semangat juang dia lain macam. So Hakim ada rasa bangga tak dapat tunjukkan performance yang luar biasa macam tu? Saya tak. Saya rasa bangga jugalah dapat bagi yang terbaik untuk Malaysia. Dapat mengharumkan negara Malaysia dan juga untuk semua orang.